Tiga jurulatih import dilihat mampu menjadi calon terbaik untuk mengemudi pasukan Negeri Sembilan FC. Baru-baru ini, skuad Jang mengumumkan bahawa pasukan telah berpisah dengan Ketua Jurulatih, Nizam Jamel susulan aksi hambar pasukan. Antara calon yang paling layak mengemudi Negeri Sembilan ialah bekas Ketua Jurulatih Pasukan Kebangsaan Thailand, Masatade Ishii. Jurulatih berusia 60 tahun itu memiliki pengalaman luas pada peringkat Asia khususnya di Asia Tenggara bersama Thailand. Beliau dilihat sesuai dengan penerapan DNA Jepun di Negeri Sembilan yang memiliki ramai pemain import dari negara matahari terbit itu. Sebagai rekod, Ishii mencatat 11 kemenangan, 5 seri dan 6 kekalahan bersama pasukan terakhirnya iaitu BG Pathum United sebelum mengumumkan perpisahan. Seterusnya, bekas jurulatih Lion City Sailors, Alexander Rankovic juga menjadi antara jurulatih hebat yang mampu mengubah cerita di Paroi. Pengendali kelahiran Serbia berusia 47 tahun itu melatih The Sailors selama 3 musim dan berjaya merekodkan purata 2.05 mata daripada 102 perlawanan bersama jago Singapura itu. Beliau membantu Lion City Sailors beraksi di AFC Champions League Elite pada 2023-24, AFC Champions League 2, 2024-2026, dan juga ACC Shopee Cup 2025-26. Calon terakhir ialah pengendali kelahiran Croatia, Peter Segert. Jurulatih berusia 60 tahun itu memiliki pengalaman luas dalam bidang kejurulatihan khususnya di Asia Tenggara. Beliau yang kali terakhir bersama pasukan kebangsaan Tajikistan, 2022-2024, pernah melatih kelab Indonesia iaitu Bali Devata, 2011, dan juga PSM Makassar, 2011-2013. Segert juga pernah membawa Tajikistan beraksi pada pentas Piala Asia 2023 Qatar sehingga ke peringkat suku akhir sebelum tewas kepada Jordan dengan keputusan 1-0.